Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dan video apa pemalu sekilo seron. Kita kat mana? Kita dok ke Kuala Kangsar, tim raya Kampung Bini. Hari kedua ni dan dah berada di Kuala Kangsar. Hari kedua puasa hari kedua Syawal ataupun 2 Syawal 1447 Hijrah bersamaan dengan 22 hari bulan 3 2026 Masihi. Hari kedua ni dan dah sampai dok ke Kampung Bini dan ataupun Kampung Jijah lah, Kuala Kangsar. Tapi kat Kuala Kangsar ni ayah mertua dan tak ada kat rumah dia. Dia tak ada je kat rumah anak kat Pantai Remis, Perak. Jadi kita orang semalam tim raya kampung suami kat Palung 2 dan balik Palung 2. Lepas tu malam tadi 1 Syawal Jijah Dreba sampai ke Tapah ke mana sampai ke Tapah. Lepas tu dan sambung Dreba lah sampai Kuala Kangsar. Ni dah sampai lah ni Kuala Kangsar. Tim raya Kampung Bini. Tapi Kampung Bini tak best. Lagi best balik kampung sendiri. Dah sampai, alhamdulillah hari kedua kita sampai. Tapi kita nak nunggu ayah mertua Dan dengan ipar dua apa semualah balik ke rumah abah dan mertua ni kat Kuala Kangsar. Ni kat Kuala Kangsar. Jadi kita orang sampai malam tadi memang tak ada orang kat rumah ni. Dia ada dekat. Selamat Hari Raya Apit, Hari Kapak. Ya, Hari Kapak. Selamat Hari Raya. Kalau masuk Melaka terbaik. Kalau masuk Johor apa dia Arif? Johor terbaik. Tapi kita kat Kuala Kangsar ni Arif, raya kedua dah dekat Kuala Kangsar. Semalam raya pertama dekat Kampung Dan Gomeh dan raya kedua dekat Kuala Kangsar. Jadi Kuala Kangsar terbaik Arif Kapak. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidilfitri. Harry 83. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan tim raya Kampung Bini balik. Tim raya Kampung Bini balik. Dan balik raya Kampung Bini. Kuala Kangsar terbaik. Yo ingat Arif. Kalau kita balik Kampung Bini terbaik Arif Kapak. Kalau kita balik kampung sendiri terbaik. Kampung Bini tak best. Macam tu. Jadi sebab apa kita balik Kampung Bini tak best? Best lagi kita balik kampung sendiri sebab kita membesar di kampung sendiri kan. Jadi daripada kecil kita membesar, pengalaman tu banyak lah. Berbanding dengan pengalaman kita dengan kampung isteri. Kampung isteri kita berpengalaman setelah kita kahwin. Dia amat berbeza. Tu nak khabar kalau balik Kampung Bini tak best. Balik kampung sendiri best. Macam tu juga bini kita. Dia balik kampung kita tak best. Tapi kalau balik kampung dia, main bawa kereta laju macam pelosit pergi. Nak balik kampung dia orang. Contoh lah. Kita kat Buayan ni. Dia ada Buayan topinya. Sambil-sambil kita sembang, and then pun nak tunggu orang rumah dan pergi beli capan. Kita orang sampai dalam pukul 1.40 malam tadi daripada Palung 2 dan balik kampung. Dan malam tadi raya pertama lepas maghrib macam itulah, dan gerak ke Kuala Kangsar. Selamat Hari Raya, camat Hari Raya yang mana pergi beraya. Kalau bini baru ada kapak. Kalau bini baru terbaik. Kalau siapa ada soalan boleh ajukan kat orang komen. Dan kadang tak nampak soalan kau dan tak pakai cermin mata. Dan tunang bukan gabung jauh. Tulisan ni kau cik Mona, kita ni dah menekat dewasa ni. Dah mata tu, kenikmatan mata tu dah kurang. Jadi dan tadi bangun lepas subuh tadi bangun. Lepas tu cadar tidur dan edit sikit lah video-video gambar-gambar dan raya kat Muhammad dan Palung 2 semalam 1 Syawal lah. Ini 2 Syawal dah sampai sana edit. Lepas tu dan buatlah live lah, nak tanya-tanya khabar-khabar kawan-kawan kita yang menyambut Aidilfitri kan. Macam mana keadaan orang Kelantan? Raya kedua ni dah sampai belum? Yang mana raya Kelantan tu dah sampai Kelantan belum? Kalau belum sampai Kelantan, semoga sampai lah. Dengan cerita tahun ni balik Kelantan jam sampai 20 jam kan, 20 jam lebih. Itulah deh kehebatan orang-orang Kelantan yang di perantauan. Dah sampai 19 jam hari 83, 19 jam. 19 jam kan. Dan lalu Gomonceh semalam sebelum raya itu hari pun jam ke highway pun dah monong dah kan. Baru berapa jam ini 19 jam sampai Mang hari 83. Selamat berhari raya lah yang mana balik Kelantan, Pantai Timur biasa jam. Disebabkan apa jam? Sebabkan infrastruktur kita ni jalan raya tak dengan kapasiti kenderaan tu tak dapat menampung kan. Lebih kurang ibarat macam tu lah, jalan raya sikit, kereta banyak lah. Orang sekarang ni satu rumah 2-3 biji kereta kan. Dulu orang tak mampu nak beli kereta, sekarang ni berlambak orang beli kereta. Macam tu juga macam ni kampung ni Palung 2. Dan dulu dan last naik teksi, pakcik tu adalah
Teksi yang terakhir lah yang ada kat situ. Yang lain semua dah tak ada dah, yang tak boleh teksi. Maksud dan buat dengan pakcik tu, kenapa pakcik buat lagi? Dia boring lah duduk rumah. Lepas tu dia tanya kenapa orang tak nak apa ni. Dia kata sebab orang dah ada kereta sendiri. Dia orang dah tak nak naik teksi dah balik Palung ke apa daripada pasir besar tu kan. Dia pula kau nak pak saudara dia semua, kita berbual dan bagilah upah duit lebih masa tu lah. Masa tu dia rasa dalam tahun 2000 boleh-boleh lah. Dia balik Palung naik bas, sebab dia ambil kereta member dia nak bawa ke Seremban. Lepas tu Seremban tu member dia ambil nak bawa ke Tompet Jokojo macam tu lah. Dia jadi macam runner lah. Kita kat mana? Kita kat Kuala Kangsar, sembang santai. Dia nak tunggu bini dia lah. Bini dia keluar beli capan. Capan sebab apa? Kat rumah yang mutua dia ni, ni rumah yang mutua dia ni. Ni rumah yang mutua dia. Rumah yang mutua dia ni dia kosong, tak ada. Jadi raya pertama dia balik ke rumah mak dia. Balik rumah mak dia Palung 2. Lepas tu raya pertama dia balik rumah mak dia. Malam raya pertama tu pergi maghrib, malam tadi lah. Dan gorak balik Kuala Kangsar, jejak driver lah. Dia driver daripada Palung 2 sampai ke Kuala Kangsar lebih kurang dalam 390 hingga ke 400 km lah. Jadi kebiasaan bila dia balik Palung, dia akan balik Kuala Kangsar. Macam tu juga kalau dia balik raya Kuala Kangsar, dia akan balik raya Palung. Tak kira lah raya haji ke raya puasa ke, dia akan cuti seminggu ataupun lebih seminggu. Macam tu. Tapi kebiasaan kalau dia tak balik cuti raya, maksudnya tak balik cuti raya tu, 1 Syawal tu dia kojo. Dan akan balik lepas raya. Tapi dulu masa anak-anak tak sekolah, boleh lagi lah kita lepas raya balik. Tapi bila dah anak dah menekat dewasa, dah sekolah ni, dia tidak dia macam kekangan waktu tu ada. Sebab kita balik pun anak sekolahan, jadi dah tak boleh dah. Jadi dan duduk rumah lah ataupun pergi baik bondo beraya ke mana ke. Macam hari raya, maaf zahir batin Abang Long 72. Selamat hari raya. Kalau ada soalan boleh ajukan kat komen. Dia tunggu rumah dan ada yang balik Kelantan sampai 19 jam, ada yang balik Kelantan daripada Kuala Lumpur sampai 20 jam kan. Macam dia balik Palung itu hari, dia balik 18 bulan. Berapa hari mantai lah, hari mantai. Kalau Negeri Sembilan ni dia ada panggil hari mantai. Hari mantai ni 2 hari sebelum raya puasa, 2 hari sebelum puasa ataupun 2 hari sebelum raya haji. Adanya hari mantai. Hari mantai ni macam festival, dia orang masak-masak, rondang. Nak tanya boleh? Nak tanya apa Balung? Balung banyak betul soalan. Balung jumpa kat luar pun tanya soalan, jumpa kat dalam live TikTok pun tanya soalan. Tak ada saja Balung. Ni raya kedua. Dan raya kedua ni dia dah ada dekat Kuala Kangsar, tim raya Kampung Bini. Dan kalau besokan dia akan balik dua kampung lah. Dia akan balik Kampung Bini dan dia akan balik Kampung Den, ataupun dia balik Kampung Den, dia akan balik Kampung Bini. Kalau Den tak kojo hari 1 Syawal. Hidung oto ori pelatih sejeri. Dia kena komen tu, kena approve Balung. Hidung tu ori atau pelatih segeri, plastik segeri. Bukan, ni original. Dia punya saudara maro ataupun wari-wari Den, hidungnya macam nyala kombang. Kombang Karim nama tak. Ini hidung ni bukan plastik ke pembedahan, bukan. Ini original. Selamat Hari Raya sahabatku Api Sharpshooter 786. Selamat Hari Raya. Sharpshooter raya mana? Sharpshooter 786. Dan ni dah hari kedua dah sampai Kuala Kangsar dah. Tim raya Kampung Bini. Kita ni jangan takut bini. Kalau raya kita kata balik kampung kita balik kampung kita. Kalau raya balik Kampung Bini, kita balik Kampung Bini. Bini kata A, kita kata B. Kita ni pendekar. Kita kena lawan. Fighter lah kata, fighter. Lubang hidungmu tatap menjadi pujaan hatiku Abang Long. Abang Long. Sekarang ni kita duduk Kuala Kangsar, Kampung Bini Dan. Semalam hari pertama dia nak raya ke Palung 2 Mamak Dan. Kebiasaan kalau dia tak cuti raya, maksudnya tak cuti raya tu 1 Syawal dia gojo. Dan akan lepas raya akan cuti. Dan dulu start 2004 ada gojo. Dan raya 2004, 2005 sampai 2010 dia tak raya. Dan 2010 pula ada kahwin. Ada raya pertama first year perkahwinan dia tu dia tanya bini dan kalau dia nak balik Kuala Kangsar dia hantar, tapi dia tak nak kan. Sebab kita dah kahwin. Dia pun sanggup akur ataupun sanggup hidup semati dengan dia, tinggal kat rumah nilai tu. Jadi kita orang raya kat nilai, kawan datang kita jamu jugalah. Selamat Hari Raya Pit Lantoy 878. Selamat Hari Raya Abang Lantoy. Tak lupa juga yang mana berkojo, selamat berkojo. Dan yang tak berkojo sama tak berkojo lah. Dan dekat Kuala Kangsar Kampung Bini. Lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Kita kat Kuala Kangsar ni. Ni pada pakcik ni. Kuala Kangsar tunggu Abah Dan dia balik rumah ipar lah dekat Pantai Remeh. Jadi hari ni bola
belah rumah Den ataupun belah Jijah, dia akan berkumpul kat sini lah. Akan berkumpul dekat Kuala Kangsar ni hari-hari kedua. Jadi kita orang akan makan-makan dan saudara mara akan datang juga dekat rumah abah mertua Dan ni. Kita kena ke Kuala Kangsar. Dia memang kalau raya dia start lah 2004 dan raya. Maksudnya kalau Dan tak dapat raya tu 1 Syawal Dan kerja. Jadi 2004 Dan tak apa ni raya Dan tak kerja. 2005 sampai 2010 Dan kerja 1 Syawal. 2010 tu Dan dah kahwin lah, first year kahwin, rumah Dan pun dia sanggup tinggal sekali nak beraya kat Nilai. Lepas tu 2011 sampai 2023 ada seorang soli, kadang raya kadang tak raya, macam tu lah. 2004 Dan kerja, 2005 Dan kerja, dan 2006 Dan tak kerja. Jadi biasa Dan akan cuti seminggu lebih, memang seminggu lebih Dan akan balik kampung Dan dulu, ataupun lepas tu kemudian balik kampung bini Dan, ataupun Dan balik kampung bini Dan Kuala Kangsar, baru Dan balik kampung Dan Palung Dua. Sampai ada satu hari tu domam pun ada. Masa tu memang betul dengan ada yang Dan domam, ada 1 tahun tu anak Dan domam. Bini Dan ni tak domam pula balik kampung macam tu. Dia kalau kita perjalanan jauh ni, upaya cuaca main peranan. Yalah, kita kena aircon dalam kereta, lepas tu panas, kadang jam semua kan. Jadi dia panggil, kalau ni 9 pagi demam urek. Demam urek ni dia macam cuaca panas soju. Badan kita takkan mampu untuk menampung dia punya perubahan cuaca tu. Kita akan jadi macam demam urek lah. Selamat Hari Raya bang. Bila nak balik rumah beraya rumah bini kedua bang? Belum ada lagi foto Abang Ishak. Bini sekarang ni masih 1 lagi. InsyaAllah kalau ada 2 kena balik bini 2 pula kalau ada lah. Kalau tak ada tu kita maintain 1 dulu. Macam tu kan. Kita 1 dulu. Kalau ada 2 lah. Kalau tak ada kita maintain 1 je. Kita ni peneka bang. Beras bini boli. Duit kita bagi. Macam tu lah. Kalau kita nak boli pun boleh, ataupun kita minta duit kat bini pun boleh. Kalau kita dah bagi duit kat dia, kalau dia nak bolikan boreh, dia bagi duit, kita minta lah duit kat dia. Bini ni macam tu bang. Ada kalau bagi duit dia, dia belanja, dia makan apa semua, padahal tu duit dia kan. Tapi tak apa, kita ni suami isteri macam tu lah. Nak ceritakan pasal suami isteri ni, nak ceritalah pengalaman Dan lah. Dan macam mana, ada apa ni, ayah Dan dia ada rumah sewa tu dekat Shah Alam. Bila ada rumah sewa Shah Alam, dia ni suami isteri ni, dia rumah sewa tu ayah Dan ni dia bagi murah, memang murah lah daripada pasaran rumah sewa biasa 1,300 hingga ke 2,000 lebih lah pasaran. Tapi ayah Dan ni dia bagi 500, 600, 700 macam tu lah. Jadi bila dia dah sewa rumah ayah Dan tu, dia tak bayar pula sewa, tertunggak sampai 4 bulan. Lepas tu tak cukup 100. Padahal ayah Dan ni memang membantu lah. Ayah Dan dah tak ada lah, meninggal. Jadi bila dia tak nak bayar, dia korban ada masalah keuangan. Tak boleh macam tu. Kalau kita macam korang ada sewa rumah suami isteri, korang berganding bahu lah dengan suami isteri tu untuk bayar sewa rumah tu. Sebab apa, tuan rumah pun dah bagi dan rasa dan berani cakap lah separuh daripada nilai market yang sewa ada kat rumah tu, kat kawasan tu kan. Shah Alam kan, kat KPJ tu mana ada lah sewa 500, tak ada. Tapi ayah Dan mana delegasi lah, Dan sebagai pengurus ataupun apa ni, menguruskan rumah sewa tu, bagi can lah. Ataupun dia bukan Dan bagi can, mak Dan sebenarnya bagi can. Mak Dan khabar jangan apa, bagi dia duduk, janji dia bayar dalam apa, masa nak raya tu, sehari sebelum raya tu mak Dan telefon dia, kenapa tak nak bayar? Dia kata tak ada duit apa semua kan. Jadi mak Dan nak akaun duit tu masuk dalam akaun mak Dan sebelum malam ataupun dia keluar. Jadi dia cari duit, boleh pula usaha cari duit. Jadi kita kena usaha, kita sewa rumah ke apa ke, usaha untuk bayar rumah tu. Kalau kita tak ada duit, pinjamlah kat isteri. Nak ceritakan bab nak pinjam duit isteri boleh. Kalau kita hutang dengan isteri, kita pinjam duit isteri, ganti. Boleh, suami boleh pinjam duit isteri sebenarnya, boleh. Tapi dengan syarat ganti balik. Ganti balik. Ataupun kalau nak ganti, boleh korang berbincang lah dengan isteri tu dengan baik. Kata kat dia, kita nak kena bayar masa sewa. Boleh sebenarnya, jangan malu. Macam Dan pun tak malu. Dan dulu masa keluar dengan awek-awek dulu pun macam tu. Awek tu nak bayar, Dan pedulikan lah. Tak ada nak kontrol macho apa semua. Dia nak bayar, biar dia bayar. Dan untung kalau awek bayar. Ni siapa ada soalan ni, banyak pula soalan hari ni. Foto Abang Ishak, selamat Hari Raya bang. Bila nak balik rumah beraya rumah bini kedua? Belum ada lagi bang, bini kedua. Saya balik dua-dua, harap tak roboh rumah papan Dan ni. Eri 83. Yo bang, kalau balik itulah, kalau kita balik kampung dua-dua bang, memang yo makna
kebanyakan orang family dia balik kampung isteri, ada tak balik kampung suami, dia ada yang balik kampung suami tak balik kampung isteri kan. Memang tu kalau kita balik dua penuh lah rumah tu. Macam rumah Mak Den dulu ada dak sewa bayar, memang bayar, tapi orang bayar awal bulan, dia bayar tengah bulan. Yang ni dan tengok Zul je, rumah sewa ni nak ceritakan yang kita boleh pakai duit isteri, macam tu nak maksud dia bukan nak kata isteri tak boleh bayar sewa, tak boleh. Jadi kau berbincang kalau isteri tu dengan suami tu sama-sama macam mana, ada satu perasaan untuk membantu, okey, tak ada hal. Jadi kita boleh pakai duit isteri sebenarnya. Jadi isteri ataupun kita punya rumah ni kena main peranan juga. Macam tu dengan khabar. Kata tu Mak Den telefon dia sehari sebelum raya main. Rayanya lah. Mak Den telefon kalau tak nak bayar sebelum malam, akaun duit tak masuk dalam akaun Mak Den. Sebenarnya dia masuk akaun Den yang transfer duit akaun Mak Den, but then pengurus kan, bukan Eden yang ada kuasa untuk menetapkan kadar sewa tu, tak Mak Den. Mak Den ada lagi, kalau Mak Den dah mati tu lain cerita. Jadi Mak Den cakap dia kalau kau orang nak bayar sebelum malam, duit nak masuk dalam akaun Mak Den. Bermakna dia masuk dalam akaun Den dan kata transfer kat Mak Den. Dapat pula dia collect, cari pula duit, boleh pula bayar. Itulah kita kalau berusaha insya-Allah boleh. Tak kira lah kita berhutang siapa, tapi kita inisiatif kita adalah nak improve diri kita untuk nak bayar sewa tu. Ini sampai 3-4 bulan tunggak. Sepatutnya kita sewa rumah, kita masuk bulan 3. Sebelum bulan 3 tu dah bayar sewa sebenarnya. Bukan dah habis bulan 3, masuk bulan 4 bayar sewa bulan 3. Bukan. Kau nak faham konsep sewa tu. Macam tu. Jadi kita kena satu. Yelah bini dia misi, apalah nak salah pakai dulu bayarkan, nanti laki gaji bayarlah balik kan. Macam tu. Kalau bini misi kau, bini tak kojo kau, minta ke ayah kau pinjam kan. Mana kita boleh pinjam. Tapi kita kono ada inisiatif untuk bayar. Nak gimana? Mana lauk Wah, ni anak dia dah sampai. Tak boleh, tak pergi boleh. Pergi. Ni kau makan rumah. Ni anak dia Yelah Zul je, yelah bini dia misi, apalah tak nak ikutlah malih. Yang boleh apa? Assalamualaikum. Dah pinya. Balik cepat. Dia lagi nak kubur tu. Jumpa mama dia. Nak kubur, sedih-sedih kat kubur. Kita ada satu ada orang tua. Nak cerita pasal orang tua lah. Kita cerita pasal sewa rumah pula. Macam Bazul Kobar ni, alhamdulillah penyewa sekarang 28 hari bulan, duit dah masuk tiap-tiap bulan. Tapi boleh macam tu pun boleh. Nak sewa rumah ni ataupun apa benda yang kita nak sewa, sebelum masuk bulan baru tu kita dah bayar sewa. Tapi macam Bazul lah, kita boleh bercara. Macam Dan bukan pelaksana, Dan sebenarnya pengurus. Ataupun macam cerita Mak Den tu, dia macam amanahkan Dan untuk mengurus perihal rumah sewa tu kan. Jadi bagi Dan tak kisah, Jadi ataupun dia bercara Mak Den. Kalau Mak Den nak allow dia kau, nak minta dia keluar pun boleh. Tapi tak nak lah sampai tahap macam tu, cuma bayar kan. Rumah sewa tu sebab dah separuh daripada pasaran semasa punya kadar. Contoh dekat Shah Alam tu, KPJ tu, rumah sewa tu 1,300 sampai 2,000. Rumah teres tu bukan apartmen, teres. Kalau apartmen pun dah 1,000 lebih, rumah teres macam mana lagi. Macam itulah. Macam tadi nak cerita pasal orang tua lah, macam bini Dan dia balik kalau rasanya pergi kubur mak dah tak ada, ayah ada, ayah mutua Dan lah maksud ada, mak mutua Dan dah tak ada, meninggal. Baru nak sodih kan. Macam tu ibarat kita kalau orang tua pula, kalau kita ayah kita ada, mak kita ada, kalau nak balik kampung balik. Kalau nak jago ayah mutua jago. Tapi macam Mak Den boleh. Mak Den dia tak nak Dan balik kampung. Mak Den dia tak nak Dan jago dia. Cuma kalau ada masalah paip bocor ko, kerosakan ke apa ko kat rumah tu kan, dia akan minta bantuan Dan atau Dan akan uruskan untuk repair ataupun nak maintain bondo-bondo yang kat rumah tu. Macam tu juga orang tua lah. Kalau kita ada orang tua, kalau kita malih nak jago sekalipun, janganlah kita kata menyusahkan hati dia. Bak kata pepatah Dan lah, kita duit dia kita nak, jago dia kita tak nak, harta dia kita nak, jago dia kita tak nak. Jangan sampai tahap yang tu lah. Betul tu Dan dah kotim lah. Sekarang orang mak dah tak ada, Dan lah uruskan. Orang lain sewa 500-600, Dan bagi 400 ayam. Dan sebenarnya ayah Dan tu delegasi ayah Dan lah. Ayah Dan ni dia kalau rumah sewa ni dia tak nak harga market. Sebab dia ni dia yang Dan faham lah apa yang Dan tengok. Ayah Dan dia nak membantu. Contoh harga pasaran kat situ 1,300, ayah Dan bagi 500, 600, 700 yang tu, macam separuh daripada situ. Jadi penyewa tu dah banyak dah jimat dan dah banyak dah kata kesenangan ada yang kat dia, duit tu boleh
bayar anak tuition ko, bayar anak apa ko, apa ni, belajar ko apa kan. Untung sangat dah tu, ya untung. Kalau betul dan cakap itu dia malah pergi deal dengan penyewa tu. Kalau dia deal dengan penyewa, dia maki-maki dia. Dan ni macam tu, ada pernah jumpa dan rumah sewa ayah dan tu seumur hidup, dan dia pernah pergi 3 kali. 3 kali kalau setakat lalu ke PJ tu pernah lalulah, tapi dan tak pernah nak sampai nak halau ke apa, tak ada pernah. Sebab apa, mak dan ada lagi, mak dan meneruskan delegasi ayah dan tu. Dia lah apa-apa arahan, mak dan yang akan decide lah. Jadi dan just follow saja. Kalau baik keputusan mak dan, baiklah keputusan dia. Kalau tak baik keputusan dia, dan fight sikit lah. Sebab dengan mak dan gaduh sikit. Bukan gaduh pasal apa, pasal keputusan. Keputusan memang mak dan decide. Kadang tak betul keputusan dia, ada fight juga. Tapi kita ni sebagai anak-anak ataupun pengurus, cuma memantau lah supaya mak dan tak kono lah macam orang ambil kesempatan macam ni. Dia tengok penyewa ni ibarat mengambil kesempatan lah, dengan tak bayar 4 bulan, tak bayar, tak cukup 100, dah lah kau bayar 4 bulan, bulan yang terakhir kau bayar tu tak cukup pula RM100. Macam tu, berkongsi cerita. Untung sangat dah tu Zul J, betul itu nak ceritakan rumah sewa. Rumah sewa tu masih ada lah, tapi sekarang ni rumah sewa tu dah tenamo abang Dan. Tak kisahlah masuk kalau tenamo abang Dan pun, dan ngurus pun, duit pun dan akan masuk dalam akaun mak Dan. Macam tu lah cerita. Ya, anda bersama Dan Boleh Pemalu Haskell Seorang. Kita kat mana? Tim Raya Kampung Bini apa ni, di 2 Syawal. Ini 2 Syawal ataupun sebenarnya cerita hari raya kedua 22 hari bulan 3 2026. Kita balik lah. Dan kalau raya memang akan balik dua-dua lah. Tak kira lah raya haji ko, raya puasa ko, kadang raya Cina pun dan balik dua-dua tompet. Tapi tengoklah, kalau dan biasa kalau balik dua-dua tompet dia kena cuti minimum seminggu lah. Seminggu dia akan cuti ataupun lebih pun ada. Tengok dia punya annual leave, kebanyakan annual leave dan boleh lah untuk cuti panjang. Sedikit perkongsian dan anda bersama dengan video Pemalu Haskell Seorang. Kita dekat mana? Kita dekat Kuala Kangsar. Raya kedua malam tadi sampai. Jadi rumah yang betul dan yang rumah itu dan tak ada orang. Jadi raya kedua ni dia orang balik lah nanti daripada Pantai Remi. Yang betul dan kat Pantai Remi, Pantai Remi Perak tu dia akan balik sini. Kita orang berkumpul, akan adalah sesi bergambar. Lepas tu kita akan pergi berayau lah, berayau rumah pak saudara, rumah Dan, dekat rumah kak dia ko, kat mana ko. Kita akan berjalan raya. Macam tu lah. Macam tu kat Palung Dua semalam. Kita orang kalau rutin bola mak Dan Palung Dua, hari pertama kita akan raya rumah saudara mara. Atau dan malam pula kita akan stay back dekat rumah mak Dan, saudara mara akan datang rumah mak Dan. Dan hari-hari kedua mak Dan akan kebiasaan mak Dan akan ajak pergi Batu Pahat Johor. Akan balik Batu Pahat. Bila balik Batu Pahat, dan kalau nak balik Batu Pahat dia lemah sikit. Bukan lemah apa, bila dia nak balik Batu Pahat dia akan balik Kuala Kangsar. Bila balik Kuala Kangsar, perjalanan tu agak jauh lah, dengan seharian beraya. Lepas tu dan tak hantar mak Dan balik, mak Dan akan naik lah dengan akak Dan balik Palung. Dan akan tahu balik Kuala Kangsar. Jadi dan pernah dulu buat macam tu, dan balik Johor. Lepas tu malam tu dia balik Kuala Kangsar. Amat ponek, memang ponek dah kau berjalan beraya. Malam tu nak balik Kuala Kangsar, sampai tertidur kat Paguh. Lepas tu tidur kat RTC Gopeng. Lepas tu adalah setiap perjalanan RNR tu dia berhenti lah. Ada RNR Lawang, nak berhenti terkoncing, terberak apa semua lah. Ada. Tapi memang lotih. Jadi kita dah sampai Kampung Bini ni. Kita ni kono apa ni decide. Kalau nak balik gaya kampung Dan tahun ni cakap bini, yang tahun ni balik kampung Dan. Macam tu kan, kita kono kuat sikit. Kono jangan takut bini. Sebenarnya tolak ansur. Jadi tolak ansur macam tu lah dia cerita. Suami boleh pinjam duit isteri, istilah pinjam lah. Kita boleh pakai duit bini lah, tapi kono ganti balik. Macam tu lah dia ceritakan bab yang menyewa rumah tu. Bayar, kau kena bayar lah. Sebab apa? Dah lah dapat apa ni rumah sewa tu dengan kadar yang kata yang kata tak adalah tinggi sangat, hampir minimum lah, kata separuh lah minimum. Jadi di situ pun dah mudah, orang tu dah memudahkan kita. Jadi kita punya inisiatif membantu tuan rumah tu dengan bayar lah, dengan copet, dengan apa kata pancul lah, ataupun yang kata dengan masa yang telah ditetapkan. Tak ada kita sewa rumah dah habis bulan 3 contoh baru nak masuk bulan 4 kita bayar untuk bulan 3, tak ada. Sebenarnya sebelum masuk bulan 3 tu kita dah bayar sesiap dah sewa rumah tu. Sewa rumah tu dengan kadar apa yang ditetapkan oleh tuan rumah lah. Itulah cerita pasal sewa rumah lah. Kita raya Kampung Bini, tim raya Kampung Bini Kuala Kangsar
Dan anda bersama dan video malu khas Kilo Sound. Semoga kita bertemu lagi. Bye bye. Fashion kata fashion. Fashion dan nak makan selamat ya. Kang apa ni? Setahun maru balik rumah ayah motor kan ayah motor dan balik kan. Dari belah rumah dia kan dengan nak cucu cicit balik. Ayah motor dia ada cicit. Mak dia tak ada cicit. Ayah motor dan ada berapa cicit? Satu, dua, tiga. Tiga. Rasa tiga cicit. Satu, dua, tiga. Tiga cicit. Ayah motor dan umur 81. Tiga cicit. Mak dan umur 77. Saya mak dia 77 lah. Tahun 49 berapa? 49, 77 kan. Kira lah. 6, 9, 2. Entah dia macam mana kira. Kalau kira lah lahir tahun 1946. Maklung dan lahir tahun, kalau dalam IC semalam dia pergi Maklung dan raya Londah. Mak Londah tu Mak Maklung Pak Long dan Pak Maklung dan tahun 1936 dalam IC dia. Lahir 1936, 90. Pak Long dan tak ada. Pak Long dan mata dia buta sebelum meninggal. Memang dia orang tua ni, kita kalau tua, otak kita akan kocut, mata kita akan jadi kabur. Yang tu tanda-tanda rambut beruban lah. Tu antara satu. Tapi rambut beruban ni tak kritikal. Yang kritikal otak kocut dengan mata rambut. Itu kalau kita dah menekat tua, dua perkara tu adalah orang kata macam simptom ataupun dia punya apa ni, mata rambut ni. Kalau orang tua, kita ke arah tua, memang itulah dia. Kalau tambah-tambah lagi dah umur dalam 90, 80 lebih macam yang motor dia Maklum dia 90, dia lahir tahun 1936 dalam IC. Tapi jika kena ingat, walaupun tulis dalam IC, kemungkinan lambek daftar ataupun copet daftar, ataupun copet tu jaranglah lambek, kemungkinan lagi awal. Sebab orang dulu dia zaman British. Kau tahu tak zaman British tu apa? Zaman British ni macam zaman-zaman porang lah, orang kata zaman penjajah. Dulu Maklum dan dia orang Londah, tapi lahir kat mana tak tahu lah, tapi zaman British. Jadi zaman British ni kalau lambek register umur kurang lah. Lambek register. Kalau copet tak adalah copet register kan, biasa orang dah lahir kebiasaannya lambek register, tak adalah copet register kan. Tak ada, dia akan lambek. Jadi kemungkinan umur Maklum dan 90 lebih lah. 90 lebih, tapi sihat alhamdulillah. Dia boleh masak, boleh berdiri. Cuma semayang tu adalah berat. Semayang dia kena duduk sebab otot dia, otot dekat kaki tu dia macam apa, bila rukuk apa dia akan macam togang. Dia macam tak boleh, otot dah kocut dengan seorang, tapi tak tahulah, tapi otot dia bukan lutut, otot paha tu dia menangkap kat situ. Jadi kena semayang duduk. Itulah dia kalau orang tua. Kalau kita dah tua so macam tu juga, mata kita akan hilang nikmat, otak kita akan kocut. Sebab kita makin lama makin tua, otak yang kocut tu ya. Kita memerlukan pemakanan yang sihat lah. Kurangkan gula. Kalau boleh macam mak dan malam dia tak makan. Dia banyak faktor. Umur panjang ni jarang kita jumpa orang gemuk. Kebanyakan orang yang umur panjang ni kebanyakan melainkan aksiden, apa kau jatuh tangguh apa tu lain cerita, kena langgar kereta tu lain cerita. Maksud dan orang yang mati secara organik, orang yang meninggal secara apa tak alami, ataupun orang yang meninggal secara biasa-biasa, dia bukan aksiden ke apa. Kebanyakan orang-orang macam tu tak ada yang gemuk. Orang yang umur panjang ni kebanyakan badannya koci, kebanyakan ada yang kurus, dia memang umur panjang. Badan tengok ramai contoh macam orang kampung dia pun ada yang kocik-kocik, yang ataupun orang kurus umur panjang. Kalau orang gemuk ni dia tak panjang, sebab bila gemuk-gemuk ni kita ada darah tinggi. Orang kocik pun ada darah tinggi. Cuma orang gemuk ni dia kapasiti dah tinggi, berbeza dengan kapasiti orang-orang yang kurus. Jadi kalau kau nak umur panjang, salah satu faktor kau nak kurus. Jangan buncit. Buncit pun tak boleh sebenarnya. Buncit ni lah penyakit banyak ni. Kita banyak minum air mani, kurang exercise. Dia sebenarnya bukan exercise, dia cuma pemakanan. Kita ni banyak barang makanan nasi yang apa ni, fast food, ataupun nasi yang badan kita tak boleh terima benda tu. Dia sebenarnya badan kita macam sakit-sakit ni dia jadi radang. Radang ni bondo yang macam sakit lah. Bila jadi radang tu yang jadi kanser. Bila jadi radang tu yang sakit jantung. Bila jadi radang tu yang kapilari kita punya dalam salur darah ni ada capillary tube ataupun saluran darah yang panggil tersembek apa semua tu. Itulah sebabkan dengan nasi yang kita makan tu, yang macam gula, yang orang kata barang-barang yang ada chemical kan. Biasa gula ni kena kurang. Kalau kurang gula, insyaAllah kurang lah. Ada kena darah tinggi, darah rendah, sakit jantung, macam-macam. Itulah punca makan lah. Ok,
Okay, sedikit pengungsian dan anda bersama dan Pemalu Hati Meraya Kampung Bini. Kita kat mana? Kita kat Kuala Kangsar. Hari kedua 2 Syawal mana tadi dan sampai, dan semalam dan raya kat Palung 2 Mamat dan Cik Kintan, dan hari ni dan dah sampai ke Palung dah sampai ke Kuala Kangsar. Yang mana berkojo sama berkojo, yang mana bercuti raya, selamat bercuti raya. Dan anda bersama dengan video Pemalu khas Kilo Surround, berkongsi cerita tentang rumah sewa dan perjalanan pulang ke kampung. I summary ni je pandai lah baca. Mana tadi dan balik pukul 8 maghrib lah, dengar 8 maghrib sampai kat sini Kuala Kangsar. Daripada Palung dah lokek dengan 400 km, lebih kurang dah dalam jam 1.40 dia sampai. Berhenti isi minyak, ladang bikam lalu berhenti isi minyak kat tapah. Lepas tu dia teruskan perjalanan. Dan tidur je dalam kereta. Rumah dia bawa jijah, jijah driver. Jijah ni function, dia bukan saja boleh jadi driver, dia boleh jadi cameraman, dan dia boleh jadi editor video. Sebab kita orang dulu ada buat paid review tau. Paid review, buat video, buat apa, rumah dia pun jijah pun pernah jadi model. Dia tak adalah, dan jadi imam yo. Jadi imam yo. Lepas tu imam awak lah, maksudnya dia jadi imam kepada isteri-isteri lah, kepada isteri-isteri. Rumah dia pernah buat paid review dan dia pandai. Jadi ada satu tahap tu dia stres, dia tak nak buat. Dia tak kisah, dia tak buat tak apa. Kau buat kau dapat duit, kau tak buat kau tak dapat duit. Kalau kau rasa tu okey tak dapat duit, dan okey dan bagi duit. Macam itulah, dan tak ada hal. Okey, sedikit pengungsian dan anda bersama dengan video Pemalu khas Kilo dan nak makan sarapan rumah dan dah boleh. Rumah dia tu juga kubur tadi. Dia boleh sarapan. Kita orang kat kampung dia, kat rumah dia lah, rumah yang betul dia. Lepas rumah ayah dia. Lepas tu pagi dia keluar beli sarapan, dan hari ni ayah betul dia daripada Rumi akan balik rumah dia lah. Balik rumah dia, kita akan berkumpul kat sini. Betul sesi fotografer ataupun sesi bergambar. Lepas tu kita akan berayau lah, pergi Sungai Siput, pergi ke Taman Anggrek, dan perjalanan pergilah Pak Zaro dia yang ada dekat sekitar-sekitar dekat sini. Sebab ayah betul pun dia tak boleh nak nak berjalan ataupun naik kereta sangat, sebab dia kena makan ubat, sebab dia ada sakit saraf nerve kat sini. Dia macam bersambung apa, dia akan sakit. Bila sakit dia tak boleh makan, tak boleh apa semualah. Ya, sedikit perkongsian dan anda bersama dengan video Apik Pemalu khas Kilo Surround. Semoga kita bertemu lagi. Tim Raya Kampung Bini Kuala Kangsar. Semalam Tim Raya Kampung Suami Palung 2, dan sekarang dah berada di Kuala Kangsar Kampung Bini. Dan yang mana berkojo sama berkojo, yang mana tak berkojo sama tak berkojo, yang mana on the way pergi beraya selamat beraya, yang mana on the way balik kampung tak sampai-sampai lagi selamat. Macam contoh balik Kelantan kan, dorang 20 jam. Macam tadi siapa komen tadi 9 boleh jam balik Kelantan, mangai. Bila ingat kat Kuala Pilah tu pun dah balik raya pun dah jam, sebab apa, itik salai pun dah pening kepala. Ini kan sampai 9 boleh jam sampai perjalanan lotih. Dia tu nak buat kereta ni lotih. Kalau kita muda-muda kita boleh adopt lah, ataupun kita boleh absorb, ataupun kita boleh menerima keadaan jam tu kan. Tapi dah meningkat tua ataupun meningkat dewasa ni, kita capek ngantuk, badan lotih macam-macam, sakit pinggang lah, itu sakit lah, ini sakit lah. Jadi bila ada jam ni kita jadi masalah gitu. Tapi macam dia tak ada masalah kalau jam dan tidur yo, sebab dia duduk sebelah. Duduk sebelah jijah driver. Yo, kita kat mana? Kita kat Kuala Kangsar. Kita sama-sama santai lah hari raya kedua Syawal ni. Di mana kita dah sampai Kampung Bini dan Kuala Kangsar daripada Palung, dan duduk Seremban balik Palung 2 Gomes Negeri Sembilan. Lepas tu daripada Gomes Negeri Sembilan malam tadi raya pertama lepas maghrib dan gerak ke Kuala Kangsar. Ya, semoga kita bertemu lagi dan anda bersama dengan video Pemalu khas Kilo Surround. Function ke tak function? Function. Bye bye semua, bye bye. Dan nak pergi makan capan rumah dia dah tapau. Rumah dia pergi kubur mak nak cerita pasal orang tua sikit lah. Macam tadi nak cerita kan, janganlah kita kalau nak jaga. Besok kalau dia tak ada, kita lah yang paling sodih update kat Sanun, update kat media sosial. Konon ni tak dapat jumpa mak, tak dapat jumpa ayah. Itu dia panggil macam menggoyan jugalah, menggoyan. Bila time orang tua tu ada, tak ada lah pula. Bila orang tua tu tak ada, menggoyan pula. Macam tu panggil jaga. Ada mak, ada ayah lagi, jaga. Macam dan pernah dia cerita, dan pernah kat Melaka, dan masuk kat Melaka tu, dan pergi Muar, balik dari Muar tu, dan singgah satu masjid. Dan dah buat jamak dah kat Muar tu, dan singgah satu masjid tu, sebab dia nak tunggu time dengan nak jumpa adik dan dekat Melaka. Lepas tu ada seorang pakcik tu, dia rasa pakcik tu memang pencen lah, sebab dia dah korek-korek cerita dia. Jadi dia cerita
kita kalau dah tua, umur pakcik tu 70 lebih, dah tua ni, dia kata kono ada duit, bila kau tak ada duit nanti kau kena buang, dia kata. Macam tu lah. Dan punya pemahaman lah apa yang pakcik cerita. Pakcik tu dah 70 lebih, dia tu pencen, dan macam dia, kalau dia sekitar rumah dia, kejiranan dia adalah saudara mara dia. Dia tinggal kampung bini dia lah, dia dah buat rumah, dah tua, dan duit pencen dia bagi anak-anak dia semualah. Dia tak ada, dia ambil sekadar yang perlu je. Tu dah ceritakan pakcik tu khabar, kalau ada isteri, jagalah isteri. Kalau ada mak ayah, jagalah mak ayah. Jangan apa kata, jangan sampai putus saudara, putus silaturahim, jangan khabar. Dari satu, kono ada duit. Jadi korang kono plan lah untuk kono ada duit di hari tua. Kalau korang hari tua korang tak ada duit, korang akan kena buang. Macam itulah maksud pakcik tu lah. Dan apa yang dia faham, kalau korang ada isteri, dia khabar, kono jaga isteri tu, utamakan isteri. Jangan apa kata, jangan kedokut ataupun isteri nak apa, bolikan apa je nak. Jangan boli untuk anak-anak sangat, dia khabar. Macam tu maksudnya. Kalau bini tu bagi lebih kat bini, anak-anak kurang. Anak-anak tu kedua, dia khabar. Boli macam bini dia tak nak omeh apa semua, dia nak right. Dia bawa lah je right. Kalau anak-anak tu kita encourage. Dan encourage tu bermaksud macam ayah dan dulu dia encourage dan umur 5, dia dah 5, dah 6, dan dapat bengkel motor, dan dah boleh buat enjin apa semua. Jadi ayah dah encourage, dia boleh apa kau nak. Dia bolehkan piston, boleh piston, bolehkan minyak hitam. Macam tu lah dia panggil encourage. Tak perlu kita sampai satu tahap kita nak manjakan anak itu. Tak apa, bapak boleh semua ni, bapak tukar semua ni. At least kita bagi anak kita berfikir supaya dia buat. Kita cuma encourage saja, macam bagi lesen kereta. Tu dia panggil encourage. Encourage ni kita membantu dengan sekadar perlu supaya anak kita boleh berdikari. Itu apa yang anak dia buat. Dan pakcik yang dia jumpa kat Melaka tu pun, kat masjid tu pun, tu maksud pakcik tu, kono ada duit. Anak-anak ni kita sekadar nombor 2, kita cuma encourage. Yang paling penting dia khabar, bini kita bagi apa bini nak. Dia nak motor, bawa motor. Kalau dia nak pergi ride, dia tengok pakcik tu, tengok dia bawa motor Kawasaki kan, ni mesti kau ni somebody, dia khabar. Dia bukan khabar, dia dan influencer pakcik. Dan khabar dia khabar golak pakcik tu, tak adalah dan saja gurang pakcik tu. Pakcik tu nama Pakcik Hashim, dekat Masjid Melaka tu. Masjid tu dia simple lah. Lepas tu dah lama berburak, rupanya pakcik tu sponsor masjid tu, dia bayar api, bayar air je khabar. Dan kalau dengan orang dan boleh psycho, boleh psycho tu maksud kita boleh korek cerita lah. Sebenarnya orang tua ni dia nak ada teman, dia nak bercerita. Jadi dia tak kira, dan dia tak kena dia bercerita pula kat dan mula je korek dan sudah dan korek dia punya dia siapa pula. Macam tu lah. Rupanya orang tua ni macam mak dan dia polis sikit, mak dan dia tak nak dan balik. Dia orang tua ni dia sebenarnya bagi dan kita ada satu kesihatan yang kita perlu jaga selain daripada fizikal, badan apa semua ataupun rohani. Satu kesihatan kita jaga, kesihatan mental. Apa yang kau nak luahkan. Kesihatan mental ni tak semua orang ambil cakna bahasa DBP, Dewan Bahasa dan Pusaka. Kesihatan mental ni ibarat kita punya pemikiran kita kono sihat. Dia bukan saja positif, pemikiran kita kono fikir yang negatif juga. Tapi yang negatif tu kita sebagai ibrah ataupun sebagai pengajaran. Kita kalau positif sangat pun tak boleh. Kono ada negatif. Negatif ni kita bukan tak boleh negatif. Maksudnya negatif ni kita nak ambil pengajaran ataupun pembelajaran daripada yang sudut negatif tu. Kita gabungkan dengan positif tu, kita akan dapat keputusan. Nak cerita macam tu lah. Sebab dari pemikiran ni, buat apa dia jumpa orang tua ni dia nak teman, dia nak berburak, dan dia tak kena je luah perasaan ni. Macam tu lah nak ceritakan sedikit. Okey lah, dia nak makan dan lapar pula. Berkongsi cerita tentang rumah sewa dan perjalanan pulang kampung. Yang mana beraya, selamat hari raya, dan anda bersama dan beli pembalu 2 Syawal, tim raya kampung Bini, Doket Kuala Kasar, kampung Jijah Dreba. Dan dah sampai, nak tunggu yang betul dan balik je. Daripada Petai Romi, ada yang daripada Anggrek, daripada Tapah, cucu cicit akan datang ke rumah yang betul dan Doket Kuala Kasar ni. Jadi kita akan bergambar tu. Lepas tu kita pergi berjalan ke Ipoh ke mana kau untuk pergi rumah saudara mara yang lain. Okey, sedikit pengosian dan dengan kesempatan ini dan ingin mengucapkan Camat Hari Raya, tim raya kampung Bini, tak best, kampung sendiri lagi best fashion. Bye bye. Fashion ke tak fashion? Fashion. Bye bye. Nak makan lapar.